Tok Guru kita pesan, engkau kalau ada hajat yang besar, baca 100 kali Al-Fatihah. Nasihat dia. Baca. Ada hajat yang besar. Kita nak minang janda di barakah. Dan 4 kali tanya, janda tu macam jual meher je. Okey? Janda tu nama apa? Som. Rogayah Tan. Kita kalau ada hajat yang besar 100 kali. Kita kalau ada penyakit 41 kali. Ni ramai nak jumpa kita ni masalah kanser sekarang. Menjadi-jadinya pun kansernya pun. Dulu dah saya cakap dah. Berhati-hati. Tolong jangan ambil. Tolong. Tapi kalau kami tak ambil, ustaz kami tak boleh masuk supermarket. Sekarang jangan kata supermarket, hospital pun kita pergi sekarang ni. Sekarang kita ada ubat. Baca 41 kali Al-Fatihah. Mau senang. Al-Fatihah, 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 Al-Fatihah. Duduk diam-diam. Lepas sembahyang subuh, sementara nak isyraq tu 41 kali. Baca pada air ke? Okey, genggam tempat sakit ke? Sekarang yang paling banyak kanser. Dah buat kemo, dah buat radio. Katanya dah mati dah. Sebulan naik balik. Berakar balik. Cuba jadikan amalan kita 41 kali surah Al-Fatihah. Habis baca minum. Tiap hari minum air tadi. 41 kali. Saya kata dah dulu, lepas kita minum air tu, muntah. Lagi bagus. Lepas kita minum tu muntah. Lagi bagus. Masalah kita sekarang ialah kita tak mau buat. Kita malas buat. 2, kita tak yakin. Mula-mula buat. Kena 2 hari, main handphone balik. Main WhatsApp balik. Tolong diri kita. 41 kali. Untuk lain-lain penyakit pun boleh. Boleh. 100 kali untuk hajat yang besar. 41 kali untuk penyakit. Dan saya kata tadi, penyakit yang paling banyak sekarang ni ialah kanser. Itu yang paling banyak sekarang ni. Semalam ada satu hamba Allah datang rumah saya dari Kuala Lumpur. Dia kata dia pergi umrah dengan saya yang bulan ni lah. Bulan 12 kan baru ni. Yang kita buat rawatan di Badar tu. Dia kata lepas pergi berubat, minum air dia, amalan yang ustaz bagi tu, sekarang dia tak ada anxiety dah. Hidup dia dah ceria, tidak lagi ada GERD, tidak ada lagi anxiety, tidak lagi ada susah hati. Tidak ada lagi tak nak menapah. Alhamdulillah. Jadi ambil lah. Yang saya cerita, saya berubat di Madinah tu adalah pengalaman saya. Realnya, realiti kehidupan. Kejadian yang real berlaku. Jadi ambil lah. Dan Allah bagi lah. Tu ada semalam satu makcik dengan suami dia datang. Dulu dia kata suami dia nak cuci buah pinggang dah. Dah masuk dah tapak ni. Nak dialisis. Saya kata kita pergi Mekah lah kau, pergi Madinah. Pergi berubat sana. Baca doa-doa ni, amalan-amalan doa ni. Semalam suami dia datang, tak buat dah dialisis. Doktor dah cabut dah tapak. Pinggang dia elok balik, buah pinggang dia pun elok balik dah. Dengan izin Allah.